Sementara itu, dalam perkembangan berkaitan, Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syari hairan apabila kes salah guna kuasa yang didakwa melibatkan Exco Terengganu secara tiba-tiba digerakkan untuk pendakwaan tahun ini. Sedangkan ujar beliau, kes itu didakwa berlaku pada 2018 dan 2020 telah senyap tanpa sebarang keputusan yang jelas. Sehubungan itu, beliau mempersoalkan sama ada selama 6 tahun dari 2020 hingga tahun ini Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM tidak mendapati sebarang perkembangan baru, tetapi tiba-tiba menjumpainya hari ini. Lebih mengundang tanda tanya katanya apabila kerajaan Madani berada pada titik paling lemah dengan pelbagai isu yang mengaitkan kepimpinan tertinggi negara termasuk pendedahan demi pendedahan kebelakangan ini. Ahmad Fadli berkata pihaknya menghormati proses siasatan, namun prinsip yang mesti dijunjung ialah seseorang itu tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah oleh mahkamah. Sehubungan itu, ujarnya Exco berkenaan tidak perlu meletak jawatan kerana tugasnya tidak boleh mempengaruhi siasatan SPRM dalam apa jua keadaan sekalipun.